guys, sekarang pukul 8.23 malam. Kita baru nak bergerak. Tapi kita nak pergi makan dulu. Ada yang bonet kita. Okay, ada aiskrim belakang tu. So full. Look at Adik's tempat. I don't know lah dia nak duduk macam mana. Selimut lagi kat situ. I don't know. What is... Sekarang kita baru selesai solat dekat RNR Sungai Buloh. Tak tahu kat RNR Sungai Buloh yang dia jangkai. Kayak tu tahu yang sebelum tu. Kita akan meneruskan lagi perjalanan. Bye. Kita dah sampai. Ini vilanya. Sabar, mungkin tak nampak. Itu vilanya. Sana kolam. Ni ada rumah orang lain juga belakang-belakang ni. Jadi kita angkat barang dululah. Kita tak salah lagi aunty kita. The next day. Morning guys. Jadi tema hari ni all white. All white with off white. All off white. Okay. So let me show you my outfit today. Kita setting kamera jap. Alah, tinggi sangat. Tak nampak. Tak korang kat mana ya? Let me check tempat yang bersesuaian. Oh, saya jumpa tempat yang strategik di sini. Ini outfit saya. Okay guys, kita kena gerak sebelum 7.45. Sekarang tengah tunggu orang lain. So orang lain masih di dalam rumah. Korang nak tengok kolam tak? Sekejap. Handbag aku. Ada macam water fountain sikit. Kat sini kolamnya. Kat situ nanti tempat makan. Lepas tu ada taman-taman sikit lah. Bawah tu ada pemandangan. Ni rumah owner ni. Ni adik saya, dia dah siap. Tu mak saya guys. Tunggu orang lain. Apa perasaan awak hari ni, anak saudara awak nak kahwin? Berdebah, okey. Sekejap, kita nak pergi cari orang lain pula. Mak Ija, apa perasaan awak, anak saudara awak nak kahwin? Tengah Ika baru nak. Kak Ika tengah berusaha keras dengan tudungnya. Sama juga. Ni sampai naik atas katil. Sekarang dah 8. Berapa ya? 8.22. Kita asyik selesai je. Dan kita akan tiba pada 8.30 lebih-lebih. Guys, kita dah sampai. Perasaan Cik Din, Ila nak kahwin? Itu je. Adik, apa perasaan awak? Saya gembira, keruju. Tapi saya salah tema. Ya, apa ni? Tak ada bercai kita, tak ada baju. You. Saya pun tak ada duit nak beli. Tak nak baju. Okey, dah bersiap. Okay, ini yang panjat atas katil tadi. Kau buat apa betul? YouTube lah. Apa perasaan awak? I can't wait. You For her can't moment. wait. Oh my god. Abang kepada pengantin, apa perasaan awak? Biasa je. Biasa je. You should wear songkok lah. Ni memang tak ada perasaan. Sekejap. Kan jangan macam-macam ni Syah. Okey, adik kepada pengantin, apa perasaan awak? Rasa happy lah. Rasa happy. Happy lah nak dapat abang baru. Abang ni buang lah. Abang ni simpan lah. Alah. Lama tak peluk. Oh. Ni apa perasaan awak? Alhamdulillah, pertama kali pakai baju putih. Cik. Okey, kita tengok outfit dia. Woohoo. Cik. Ni apa perasaan awak? Perasaan saya hari ni saya sangat betul lah. Cik glowing betul kat dalam ni. Sebab pakai baju putih kot. Tibaan saksi yang kelewatan. Alhamdulillah.
Setelah 3 kali salah simpang tadi. Wasyukurilah. Alhamdulillah. Ikut naluri. Apa perasaan mak pengantin nak dapat menantu ni? Okey je. Okey je. Dapat anak lebih senang. Oh. Tapi apa perasaan hari ni nak akad nikah Fazila ni? Nangis tak nanti? Tak nangis. Janji. Ke dah nangis dulu? Jangan usik tak? Oh. Jangan usik. Jangan usik. Jangan usik. Okey, sebab nanti jadi kita transit. Dia akan nangis lah. Kalau tidak ikut je. Diam. Acu dia bukan dia acu dia. Acu ngalong lah. Kena cakap dengan acu ni siapa besar. Dia dah cakap. Pengantin sayang. Ya, awal lah. Guys, Khairul Nisa tak tahu itu pengantin dia. Dah pakai lari limau manis. Tahu pun. You tak prepare awal-awal. Tengok mak saya gorgeous semua. Mak saya ni. You nak pergi mana you? Ni hantaran dia. Oh, emas. You, iPhone. Ini tak ada, takut hilang. Ni kek guys. Ini hantaran kepada lelaki. For you ada buku pasport. For you ada lambang ada kapal. Oh, ini honeymoon. Package honeymoon. Oh my god. Apa perasaan nak menikahkan satu-satunya anak perempuan? Berdebu-debu rasanya. Oh my god, I want to cry. I want to cry already. Bila nak habis. Nak selesai semua. Okay. Air mata saya dah bertakung. Okay. Jangan gagap tau lagi. InsyaAllah. Cayok. Semoga dipermudahkan. Amin. Ya. Macam mana ya boleh jadi tragedi pada hari? Tak apa. Tak apa, tapi kita sampai on time. Ya Allah, dari sini kan kita sampai juga. Betul tu. Okay. Dewannya untuk esok. Itu pelamin nikah pada hari ini. Besok kenduri kat situ ya pelaminnya. Oh my god, so beautiful. And I want to cry already. Ibu, I want to cry. Just look at the hall and I want to cry already. Kita makan kuah. Kita makan. Ni, nasi seorang. Acu. Ada ini tak? Malam tak praktis dulu. Cari internet cepat. Aku nikahkan dikau dengan anakku Fazila Haila binti Suhaimi dengan mas kahwin sebanyak. Sebab wali dah ayah. Tangkap gambar yang gelap baru. Okay, ini kena momen kena record. Sebelah apa-apa saya dah menangis. Dia masih stay ni, okay. Padahal yang nak nikah tu kakak dia. Kita orang pula yang Tengok saya dah ada tisu dah. Tengok tisu saya. Nikah Al-Fadil Ustaz Muhammad Mahdi bin Razali with the witness to come into the hall. Welcome to the hall. My father. Bersinar, bagai rembulan, Laksmana tampan, Belum jalan lagi akan beriringan. nikah dia. Ya Allah, tolonglah. My God. Mana satu tu kat sebelah-belah. kau nak pilih. Mana satu? Ini pengantin lelaki ya.
of the groom to come into the hall with the father and the mother. Let's welcome them in. My handshake so hard. Tuan-tuan dan puan, menyahut suruhan Allah Azza wa Jalla, Risalah Az-Zariyat menyampaikan berita. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang dimuliakan wali pengantin perempuan, Ya saya. Aku nikahkan akan digau dengan anak perempuanku Nur Fazilah Haila binti Suhaimi dengan mas kahwinnya 1 dinar emas tunai. Saya terima nikah Nur Fazilah Haila binti Suhaimi dengan mas kahwinnya 1 dinar emas tunai. Alhamdulillah. Alfa mabruk, tahniah kepada Muhammad Irham bin Abbas berjaya dinikahkan Mak saya dengan nangis. Fazilah Alhamdulillah Haila saya binti dah tak Suhaimi nangis dah. oleh suami isteri. Dan mulai saat ini juga Saya dah tak nangis sebab dia dah nangis tanggungjawab tadi. tanggungjawab Ali sekarang sudah pindah tanggungjawab itu kepada kamu. Kamu pegang tanggungjawab. Tengok ayah saya. Kita jaga supaya mungkin. Alamak. Aduh, tak boleh tengok orang sedih. Adik sedih. Ibu sedih. Mak saya sedih guys. Mak Ija. Mak Ija sedih. Nanti okey. Dengan isteri saya Nur Fazilah Haila binti Suhaimi selama 4 bulan hijrah. Yang ikut Yeay, dah kahwin guys. Perkara boleh Bukan diselesaikan saya lah, tapi dengan bincang dia. insyaAllah. Kita boleh bincang Habis lagi guys. Tengok ibu guys. Ibu sangat sedih. Saya dah tak nangis ya. Ayah saya nampak macam okey lah. Because of what? Because Fazilah is everyone's favorite niece ever. Ni sejuk kak. Kita zoom in. Dia lah nak cemburu pula sekarang ni. Sedih lah. Dia cemburu guys. Kakak dia pegang lelaki lain. Oh my god. Itu kakak kepada Irham ya. Itu ayah Irham. Hadirin sekalian, saat ini tibalah detik yang paling menyentuh hati. Di sinilah dua insan mendidik dan mengorbankan segalanya mula melepaskan anak yang mereka tatang sejak kecil. Selama ini bukanlah sekadar adat, ia adalah simbol ikhlasnya hati seorang ibu, redanya jiwa seorang ayah melepaskan anak tersayang kepada kehidupan yang lebih mencabar. Tangan yang digenggam itu semestinya menyimpan 1000 kenangan. Pelukan yang lama itu seolah-olah tidak mahu dilepaskan. Dan air mata yang gugur sudah pasti bukan tanda sedih semata,
tetapi kasih yang terlalu dalam untuk diungkapkan. Maka sama-sama kita doakan semoga restu yang dipinta pada hari ini menjadi cahaya sepanjang perjalanan rumah tangga pasangan yang kita rahimkan. Terima kasih kita ucapkan. Pentas pelamin untuk sesi bergambar bersama dengan pasangan mempelai. Dipersilakan. Engkau pula over. Itu zoom pula. Tengok guys, diorang nak jodohkan saya dengan yang itu. Dipersilakan keluarga besar pengantin lelaki. Duduk Australia. I cannot. Nah. Apa dia? Dua-dua. Orang lain nak kahwin. Itulah rugi dia. Aduh, rugi dah bertunang. Yes. Oh. Tak apa lagi. Kan nak kahwin dengan orang Australia. Itu orang Korea guys. Itu yang aku yang Cina-Cina itu orang Korea. Ya Allah, handsome bakal jodoh saya tu. Ya Allah, handsome dia. Adik annoying with me. Tapi kena pandai cakap bahasa Inggeris guys. Sesi Daus dah pergi makan kan. Tengok dia kelang kabut. Dia pergi makan tadi. Astagfirullahaladzim. Baru nak makan apa ni? Oh my god. Guys, diorang tengah membincangkan jodoh saya guys. Kat situ je orangnya. Saya nak yang Australia tu. Okay guys, ini adalah family Angkat Irham. Ini maknya, itu anak perempuan, itu anak lelaki sapi hijau lah. Sana tu boyfriend kepada anaknya, yang orang Korea tu. Ini judging betul lah semua orang. Ini semua judging. Wow, Fitnya cium pipi sikit. Cium pipi sikit. Tak, bagi lagi sekali. Bagi sekali dia tak gambar. Penonton dekat TikTok lawan ni sekali. Okay. Me with my bouquet. Cik. Guys, ini ketibaan you. Kembali. Lagi sedih sendiri. Dulu tadi mau cakap. Oh, baru sedar. Wow. Baru sedar ni. Aku cakap dia dengan bagus. Apa tu memang macam tu lah aku dulu. Ini dengan cakap bukan. Dia nak buat video dia ni. Okay guys, itu sajalah vlog kita untuk hari ini. Jadi kita akan sambung vlog kita untuk esok pula. Bye. Nanti kita buat vlog mandi kolam lah petang sikit. Okay.